Berapa kali? Kikrang. Saya nak uji khosak pada faktor. Kokai 5 kali, kokai. Kokai 5 kali, kokai 10 kali. Kokai 10 kali, kokai 17 kali, ngongu tukar hak mana? Siap hak mana ni? Wajib kena baca sehari semalam. Kita semaya berapa waktu sehari? Kita semaya 5 waktu, tapi 5 waktu ni kita kena baca surah Fatihah berapa kali? Berapa kali? Jawapannya 17 kali kena baca surah Fatihah. Hak ni bagi kata 17 kali yang noi paling kurang kena baca, wajib kena baca. Apa? Kerana dia semaya 5 waktu adalah fardu. Tak bila laginya dengan semaya sunat. Tak bila laginya dengan kita semaya sunat. Semaya fardu ni 5 waktu semuanya 17 rakaat. Betul tak? Subuh tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tadi berapa? 4 jadi 6. Asar karanya berapa rakaat? 4 jadinya 10. Maghrib berapa rakaat? 13. Dan juga isya akhir sekali berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi semuanya 17 rakaat semua. Setiap rakaat kita disuruh kena baca surah Fatihah. Rukun semaya kena baca surah Fatihah. Siapa kepadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak kita ngaji sini ni, apabila kita sebut nama Nabi Muhammad kita selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni royak tahu katanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dipanggil semaya ataupun tidak dikira semaya. Mai nafwa pen kalamat liman lam bagi sesiapa yang tidak baca Fatihah kita ataupun Fatihah surah Fatihah adalah semaya. Makna apa? Makna katanya kalulah dia semaya dah baca surah Fatihah, maka semaya dianya tak sah ataupun tak boleh pahala yang sempurna panggil. Makna katanya wajib kena baca surah Fatihah. Wajib kena baca surah Fatihah. Dalam satu hadis lagi Nabi sebut katanya man shalla salatan, sesiapa yang dia semaya akan satu semaya. Semaya apa ikutlah? Semaya fardu 5 waktu. Nak semaya sunat ni berapa rakaat sehari? Kita semaya sunat berapa rakaat sehari? Nabi nak jamin rumah dalam syurga kepada kita berapa rakaat? Saat ni fardu, hak ni sunat pula. Nabi biasa janji katanya siapa semaya sunat 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Allahจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวรรค์ Allah Ta'ala nak bina rumah dianya satu rumah di dalam syurga. Nak redak ni masuk syurga Pak Ita ni? Nak redak? Suara ni nak masuk syurga semua redak ni Pak Ita ni. Kita nak masuk syurga, kita nak juganya rumah dalam syurga. Berapa rakaat? Jawabnya 12 rakaat. 12 rakaat. Banyak ustaz tak ada 17 rakaat dah. Sini panggil baba ke panggil ustaz ni? Puasa tak saya ada baba nampak tua benar ha. Fardu 17 rakaat kita tahu dah. 12 rakaat sunat. Sunat 12 rakaat. Nabi royak katanya ma min abdin muslimin yusalli fi yawmin wa laylatin 12 rakaah banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba orang Islam hamba Allah Ta'ala Islam yang dia semaya satu hari satu malam 12 rakaat yang bukannya fardu iaitu sunat, Allah Ta'ala nak bina rumah kepada dia di dalam syurga.
Mana ratiknya 12 rakaat? Satu, zuhur tadi. Mulanya daripada zuhur tadi. Sebelum zuhur 4 rakaat sunat. 4 rakaat sunat. Semaya baik mana 4 rakaat ustaz? Dua-dua boleh? Dua-dua. Kalau kita nak semaya 4 kaligus satu salat, boleh juga. Tak ada tasyahud tengah. Dua ni makna katanya rakaat yang satu berdiri, rakaat yang kedua berdiri, rakaat yang tiga berdiri, rakaat yang empat berdiri, wis salat. Tak ada tasyahud tengah orang panggil. Tapi nak maya dua-dua lebih baik. Kerana Nabi ayat katanya semaya sunatnya malam siang hari masna, dua. Nak maya banyak taran ikut. Hak ni 12 rakaat orang panggil tu sunat rawatib. Nah, sunat rawatib iaitu sunat yang sangat menggalak. Apa? Nak bolehnya rumah dalam syurga. 4 rakaat belum zuhur, 4 dah. 2 rakaat selepas zuhur. Semaya zuhur 4 rakaat sudahnya. Belum nak maya zuhur lagi 4 rakaat belum nanti qomat misalnya. Kalau orang atas. Sudahnya orang qomat maya fardu selepas sudah misalnya zikirnya astagfirullah. Selepas daripada itu semaya sunat 2 rakaat. 4 dengan 2 jadi ne. Nah, jadi ne rakaat. Nah, ini orang panggil tu sunat qabliyah ba'da 12 rakaat. Nabi ayat katanya siapa yang dia semaya satu semaya, sama ada nak semaya fardu, sama ada nak semaya sunat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, tapi dia semaya tak baca ummul Quran, mak kepada Quran. Gapo? Surah Fatihah. Lagi kita nak sebut nama-nama surah Fatihah, ada nama gapo ratik berapa nama. Hari ni boleh tak ni? Kelik gini ngapal dapur surah Fatihah, boleh-boleh dok goreng ikan, goreng gulanya, ngapal surah Fatihah ulai di rumah. Main ngaji kena ingat. Nah, sebab tak tahu katanya nak sok bila. Kena tak? Nah, kalau nak sok minggu depan tak boleh jawab siap. Nah, Ummul Quran salah satu nama Quran. Jadi siapa semaya satu semaya tak bacanya Ummul Quran, tak baca surah Fatihah, Nabi ayat katanya fahiya khidajun. Semaya dianya putuh. Khidajun makna katanya putuh. Makna apa? Ghairu tamamin, iaitu tidak sempurna boleh pahalanya daripada Allah Taala. Kalau semaya tak baca surah Fatihah. Jadi tempat kita ni, tempat kitanya mazhab Syafi'i. Mazhab kita ni baca kunut subuh, baca bismillah derah. Baca bismillah derah kena baca bismillah derah. Bermakna katanya mazhab Syafi'i kita ni Fatihah kena baca dalam semaya. Kena baca. Dan juga peribadi sayanya, di antara orang mari tanya semalam lagi ngajar di Masjid Telubeng, ada belum nak qomat ngorek, ada yang kata tanya ustaz, kalau tu imam bacanya derah, nak baca sembahyang ngorek, bacanya sembahyang isya, bacanya sembahyang subuh 3 waktu ni tu imam baca derah kan? Makmum kena baca surah Fatihah ke tak ustaz? Kerana apabila tu imam baca derah, tu imam baca derah, kita makmum baca, tu imam baca, jadi cacuk dia panggil. Ustaz cacuk kata. Tak tahu nak baca masa mana. Kadang-kadang tu imam sudah waladhdallin amin, dia senyap start ya. Padahal baca Fatihah pula, baca surah lain pula. Kita nak baca pun cacuk dengan dia. Jawabnya kita baca surah Fatihah, kena baca surah Fatihah. Sama ada tu imam nak baca derah, nak baca qahar. Maya zuhur asar baca qahar, cerak dah kena baca Fatihah. Semaya ngorek isya subuh kena baca. Apa? Nabi ni uwi kita beringat katanya semaya mana tak baca Fatihah ini ni semaya satunya pahala kurang, yang keduanya bimbangnya semaya tak sah kerana rukun. Baca lebih selamat. Habis itu baca sudah tu imam dah baca surah lagi, kita Fatih dengan dengan sampai kepada rakaat. Nah, itunya 17 kali fardu kita baca. Kalau kita bacanya dalam semaya sunat saat di berapa rakaat? 12. Berapa kali baca surah Fatihah? 12 kali, satu rakaat, satu kali baca surah Fatihah. 12 kali, 12 rakaat, 12 kali. Kalulah kita orang semaya fardu 17 rakaat sehari.
Semaya sunat tak apa dia, tak kurang, cukupnya 12 rakaat, 17 buat dengan 12. Berapa kali kita baca surah Fatihah sehari? Berapa? 29. Bukan ngaji tafsir saja dak hari ni, ngaji kena tasak juga baca hari ni. Tu pandang. 29 kali kita baca. Ni tak bilangnya semaya duha lagi, betul tak? Duha 2 rakaat, witir 3 rakaat. Surah Fatihah duk dengan kita ni sehari, nak hari banyak duk. Nak hari kitanya duk. Tapi kita duk bimbangnya hari ni Fatihah ni duk dengan kita ni 17 kali paling kurang, banyak sekalinya 30 kali. Kita faham surah Fatihah banyak mana? Tu soalannya. Kita baca ni, kita baca nak cepat habis, sudah ke untuk nak sah semuanya kita? Kau kita ni serah juganya dengan makna dia. Ni soalan. Kita katanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, kita serah. Ar-Rahmanir-Rahim, kita faham makna, kita serah. Maliki yaumiddin, kita faham makna, kita serah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita faham makna, kita serah. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita faham makna, kita serah. Dan juga semasa kita kata amin pun, kita kata amin dengan sungguh hati. Buat apa? Kita naknya benar kita dah baca dalam surah Fatihah belakang tu, Allah Ta'ala wi kepada kita. Faham ke tak ni surah Fatihah? Faham ke tak ni? Kalau faham dah, dua perkara saya nak. Faham dah, kita katuk majlis, kita klik. Yang keduanya, kalau faham dah, saya nak wihurai. nak mana? Nak mana? Jadi kita bagi nak ngaji, nak ulai lah ngaji kadang-kadang surah Fatihah ngaji lama dah dah. Betul tak? Besok ngaji dah tak tahu berapa kali. Jadi kita ambil peluang. Ada majlis setiap hari Khamis ni, kita ngaji dan juga kita top tune, kita ulainya surah Fatihah semula. Ulai surah Fatihah semula. Insya-Allah Taala boleh tak ni? Boleh dah, boleh nak dah. Insya-Allah Taala. Jadi kita nak baca sekali. Saya baca apa dia? Baca dulu, kita baca tu ramai-ramai. Boleh dah? Dan juga kita nak hurai hari ni masa berapa minit lagi je apa-apa. Je berapa ayat dah je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Surah Fatihah kita baca sekali, satunya kita nak ambil pahala. Pahala satu huruf samanya dengan 10. Satu huruf pahalanya sama dengan 10.
Jadi saya tak bila tengok katanya apa huruf semuanya dalam surah Fatihah. Nanti klik pergi bila semula nah. Tapi semuanya 7 ayat. Nah, 7 ayat surah Al-Fatihah ini turunnya di Mekah, iaitu bilangnya 7 ayat. Sayanya baru habis ngajar surah Fatihah ini di serak di kedai jalannya, guna masanya 15 kali pun, 15 kali. Surah Fatihah sajanya 15 jam 15 kali ngajarnya orang kampung di sana. Kita tengoklah, Tuhan nak habis taruhannya, itu rezeki kepada kita semua. Rezeki ni bukan duit saja, rezeki ni ilmu pun rezeki juga. Kalau rezeki Allah Ta'ala catat habis. Catat ngaji dia 2 ayat. 2 ayat. 2 ayat insya-Allah Ta'ala. Jadi suratul Fatihah ini di antara kelebihan surah ni, apabilanya surah Fatihah ni Allah Ta'ala, Nabi suruh kita bacanya setiap rakaat semaya ni. Kalau kena baca nak hari setiap rakaat, makna katanya ada kebaikan, ada kelebihan. Tangmi kuam persen, ada kelebihan dia. Di antara kelebihannya, satu orang sahabat nama dianya Abu Sa'id Al-Mu'alla. Sahabat Nabi ni orang yang hidup semasa bersama dengan Nabi. Dia katanya dia masuk masjid. Aku masuk masjid Nabi lah. Duduk mana masjid Nabi ni? Duduk di Madinah. Dia masuk dalam masjid Nabi, dia semaya. Kuntu usalli fil masjid. Duduk semaya. Bela-bela duduk semayanya, Nabi panggil. Fada'ani Rasulullah. Nabi panggil aku. Aku duduk semaya, Nabi panggil. Dan juga boleh jadinya Nabi tahu katanya Abu Sa'id duduk semaya, tapi Nabi sengaja panggil. Sengajanya panggil. Abu Sa'id katanya aku duduk semaya, Nabi panggil, aku duduk semaya. Falam ujibhu. Aku tak buti lah. Tak buti daripada semaya, dan juga pergi tunggu panggilan Nabi. Nabi panggil, buti semaya pergi selalu tak? Nanti sudah semaya dulu. Bang sudah semayanya, aku bangun diri pergi cari Nabi duduk baca masjid. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usalli. Tadi aku duduk semaya, habis tu aku mari lama sikit ni. Aku duduk semaya. Habis tu mau panggil, aku tak mari selalu. Dia riwayat kepada Nabi. Maka Nabi tanya kelik kepada dia, kata, "Hei Abu Sa'id, alam yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya Allah Ta'ala royak dalam Quran, Allah Ta'ala royak dalam Quran pada mana? Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Allah Ta'ala royak dalam Quran katanya, ada ayat Quran Nabi katanya Allah Ta'ala bukan, Allah Ta'ala royak dalam Quran katanya istajibu lillahi walirrasul. Apabila Allah Ta'ala panggil, apabila Nabi panggil, istajibu, terimalah, gilah tu suara panggil tu. Kalau Nabi panggil, mari selalulah, jangan nanti. Istajibu, suatu. Idza da'akum, apabila panggil fak kamu, lima yuhyikum, kalau fak kamu dak hidup lagi. Ataupun dakwinya hidup kepada fak kamu lagi. Maka ayat ni Nabi seolah nak ayat kepada Abu Sa'id katanya, kalau aku panggil walaupun duduk semaya, mu kena mari selalu. Sebab dia panggil, Nabi panggil. Thumma qala li, selepas daripada itu Nabi royak pegang tangan Abu Sa'id, nak berjalan tu baik masjid lah, pegang tangan. La'u'allimannaka suratan, hari ni aku nak ajar satu surah kepadamu, hai Abu Sa'id. Nak ajar satu surah kepadamu. Hiya a'zamu suwari fil Quran. Dalam Quran ni ada berapa surah? Dalam Quran ada berapa surah ni? Siap tak ingat juga ni. Ngapa ci lebih tak ingat dah. 114 surah. Kerana 114 surah, 114 surah. Berapa ayat? 1236 ayat. Berapa juzuk? Berapa juzuk? 30. Mujur jawab 30, tak jawab 32.
Kalau dia jawab di golongan 2, siap Quran mana tu? Nabi banyak katanya dalam Quran ni 114 surah ini aku nak hajar kepadamu hari ni a'zam, surah yang paling besar sekali, pen surah tingginya itu besar sekali, hebat sekali fil Quran, bandingnya surah semua dalam Quran tak boleh lawan dengan surah Fatihah, tak boleh lawan dengan surah ni aku nak ajar ni, surah Fatihah lah. Qabla an takhruja minal masjid, belum aku nak ajarnya, belum mutubik daripada masjid. Pegang tangan berjalan, siapa pitu pegang tangan dua orang tu. Nabi pegang tangan Abu Sa'id, siapa pitu. Bahawa siapa pitu pun Nabi tak hajar lagi. Abu Sa'id orang katanya, Nabi tak ada Nabi orang nak hajar satu surah kepada saya. Surah gapo Nabi tak ayat lagi ni. Dia tuang orang panggil. Maka Nabi hajar surah yang besar sekalinya, iaitu surah Nabi katanya qala alhamdulillahi rabbil alamin. Surah apa? Ada ayat ni surah apa? Surah Fatihah, iaitu surah alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani, iaitu surah yang adanya 7 ayat. As-sab'u 7 ayat, al-mathani yang bacanya ulang setiap rakaat semua. Kita semayanya setiap 2 rakaat semaya. Kita semaya subuh 2 rakaat tu kena baca surah Fatihah 2 rakaat. Semaya 4 rakaat kena baca surah Fatihah 4 rakaat. Semaya ngorek pun nak kena baca surah Fatihah tiap-tiap rakaat lah. Sab'ul mathani, 7 rakaat. 7 apa dia? 7 ayat. Wal Qur'anul azim, surah Fatihah ning adalah Al-Quran azim, yang maha besar, sangat besar. Surah Fatihah satu surah ni Nabi panggilnya Al-Quranul azim, sebagai Quran yang besar. Quran yang besar, alladhi utituhu, yang Allah Ta'ala winya surah ini wi kepadaku. Allah Ta'ala wi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sahabat tadi tu duk semaya. Betul tak duk semaya kan? Duk semaya. Nabi panggil itu pun kena dengar. Nabi panggil kena dengar selalu dah. Orang semaya tu Nabi panggil, Allah Ta'ala panggil, kena mari selalu dah. Apatah lagi dengan orang duk buat khidmah dunia, kalulah dengar suara Allah Ta'ala panggil, kena cepatnya mari. Suara gaponya Allah Ta'ala panggil ni, suara bel tu, nak masuk waktu bel, itu suara Allah Ta'ala panggil. Apabila kita duduk tempat kerja, kita yang duduk jual kedai, katuk kedai dulu. Kita duduk kerjanya di tempat apa? Rapa soto, di apa dia lagi, di Karacakan, dia abata di mana, duduk depan kau duduk mana, dengar suara Allah Ta'ala panggil pergi semaya, katuk kerja dulu, pergi semaya dulu. Supaya dengan Nabi royak kepada sahabat tadi, kata buat apa minta mari. Ya duduk semaya ke duduk kerja dunia, duduk semaya tu, duduk semaya Nabi kata suruh mari. Bah gapo dengan kita ya duduk kerja dengan dunia ni. Tunya suratu Al-Fatihah. Al-Fatihah, kelebihan dia, kuasa dia gapo dia, iaitu adalah Quran yang besar. Kita baca surah Fatihah satu surah ni seolah katanya baca Quran sebuah besar, sebuahnya besar. Yang keduanya hadis kuasa tisam. Kelebihan surah Fatihah yang kedua, daripada anak saudara Nabi namanya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni dia yang katanya, baina Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas yang katanya satu kali Jibril, kenal tak Jibril ni? Jibril sahabat itu tak? Malaikat. Malaikat Jibril yang mari cari Nabi. Kerja Jibril ni apa? Kerja waktu Quran kepada Nabi. Jadi Quran 114 surah ni Jibril bawa turun daripada Allah wi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketikanya Jibril mari cari Nabi, duduk sekali dengan Nabi.
Duduk sekali dengan Nabi nah. Jibril ni ada kali yang dia mari cari Nabi dengan rupa dia, sayap dia beratus-ratus sayap. Adanya sekali yang dia mari cari Nabi dengan rupa manusia. Allah Ta'ala dia perang jadi manusia supaya dengan kita. Mari cari Nabi. Tapi dalam hadis ini ni, Jibril duduk sekali dengan Nabi dua orang. Dia-dianya dengar suara daripada langit. Suara satu suara, seolah katanya suara satu benda jatuh daripada langit. Farafa'a ra'sahu, maka Jibril tengok atas. Malaikat Jibril tengoknya ke atas. Bertengok sudahnya, paling mari royak kepada Nabi, "Hei Muhammad, hei Muhammad, ini pintu daripada langit yang buka kepada mung pada hari ini." Suara tak adanya suara apa? Suara pintu di atas langit duk buka. Bukanya hari ni, baru bukanya pintu tu nya hari ni. Wani khang rat. Kali yang pertama bukanya pintu itu kepada mung. Fa nazala minhum malak. Apabila pintu tu buka, malaikat turun, malaikat lain turun. Turunnya ilal ardi, kepada bumi, tah bumi ini. Dan juga malaikat fak-fak tu pun tak biasa turun kepada bumi. Malaikat hari ni khangrat kali yang pertama turun di atas bumi. Fasallam, dan juga turun mari wisalam. Turunnya mari wisalam. Wa qala, dan juga turun sudah royak berita baik. Bakau di kepada Jibril dan juga Nabi. Abashir binurain, berita baik kepada Muhammad, bolehnya hari ni dua cahaya. Nurain, dua cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabalaka, yang mana dua cahaya ini turunnya kali yang pertama kepada mung, dan juga tak biasa turun kepada Nabi mana-mana sebelum daripada mung, hai Muhammad. Nabi kita ni Nabi terakhir, betul ke tak? Berapa orang semua ni Nabi-Nabi ni? Cuba nasib sikit wah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, ingat ke tak ni? Adam, Idris, Nabi dan juga Rasul. Allah Ta'ala sebut nama dalam Quran 20 nama, 20 orang, 25 orang nama. Tapi kalau tanya katanya Nabi dengan Rasul tak serupa nah. Nabi lain, Rasul lain. Tapi orang yang jadi Rasul jadi Nabi belaka. Tapi bukan semua orang jadi Nabi jadi Rasul. Ada orang yang jadi Nabi saja tapi tak jadi Rasul. Tapi orang jadi Rasul, semua fak dia jadi Rasul ini jadi Nabi belaka. Tamneng dua orang. Tamneng dua. Tapi semua sebut oleh Qurannya 25 orang. Orang mula-mula biar Adam. Orang yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ayat katanya dua cahaya, song rasmi ni, dua cahaya ini tak biasa turun wi kepada Nabi seorang mana 24 orang sebelum daripada Muhammad. Malaikat wi kepada kali yang pertama. Orang mula-mula boleh. Nah, gapo dua cahaya? Satunya Fatihatul Kitab, iaitu surah Fatihah. Cahaya yang pertama. Dan juga nur, cahaya yang keduanya, wa khawatimi suratil Baqarah, iaitu ayat akhir surah Baqarah. Ingat ke tak akhir surah, ayat surah Baqarah ayat mana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Dua ayat terakhir sampai suk tu, itu satu cahaya surah Fatihah, satu cahaya. Dua surah ni ataupun surah Fatihah saja tu adalah hadiah fisik yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita dan juga beri kepada kita semua, yang tak biasa beri kepada umat mana-mana. Umat Nabi Musa dulu biasa boleh tak surah Fatihah serupa dengan kita? Tak. Umat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa, Nabi mana-mana tak biasa dapatnya surah Fatihah serupa dengan kita boleh. Walaupun umat setengah Nabi, umat Nabi Musa, semaya fak dia berapa waktu? Fak dia semaya 50 waktu. Kita hari ni semaya berapa waktu?
5 sikit. Pahala sikit ke banyak kita ni? Pahala banyak dah. Wah, boleh masuk syurga tu. Dah kubur duk mana ni? Malam Isra' Mi'raj tu kan? Malam Isra' Mi'raj. Kenal peristiwa Isra' Mi'raj tu? Nabi naik kepada langit. Naik kepada langit tu baik daripada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi Isra daripada Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Mekah, marinya kepada Masjid Aqsa di Palestin. Sudah sampai di Masjid Aqsa, ambil burak kenderaan binatang dia ikat di tiang. Jadi tu imam semayanya 2 rakaat di Masjid Aqsa, makmum hadap belakangnya iaitu puak-puak Nabi semua jadi makmum kepada Nabi. Nabi kita jadi tu imam. Sudah daripada semaya 2 rakaat, Nabi naik ke atas langit Mi'raj. Orang panggil naik atas langit. Langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Setiap langit jumpa dengan Nabi-Nabi Allah Ta'ala lain. Langit yang keenam Nabi Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Sudah jumpa Nabi Ibrahim, naik ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah Ta'ala. Sudah jumpa lah, turun mari Nabi. Turun langit dekat yang 7, turun yang keenam, jumpa Nabi Musa sekali lagi. Allah naik tadi jumpa dah, Allah turun jumpa pula. Tapi jumpanya, Nabi jumpa dengan Nabi Musa ni 2 kali. Allah naik, Allah turun. Allah naik, Nabi Musa tiap, Allah turun. Nabi Musa tanya, Muhammad, Allah Ta'ala fardu kepada umatmu, fardu gapo? Allah Ta'ala fardu kepada umatmu, fardu gapo kepada umatmu? Suruh umatmu buat gapo? Nabi kita jawab katanya, 50 salatan, 50 waktu semaya Allah Ta'ala suruh umatku semaya. Tak boleh mati tak sungguh buat kita ni kalau semaya 50 waktu. Nak buat TikTok, nak buat kangsung, nak buat tomnya, tak ada dah. Kelipah-kelipah pergi solat star, bed dah masuk waktu. Baru sudah semaya marinya, nak buh dalam makuknya, bed pula dah waktu yang kedua. Tak kena makan dah buat kita ni lah. Mujurlah hari ni semaya 5 waktu buat kita ni boleh duk apa dia? Duk lauk sedap, duk arung sedap di dapur. Dua lauk dah boleh dacak boleh tak ada sini dacak kan? Cokro dapur kat sini kan? Tak ada. 50 waktu Allah Ta'ala fardu kepada umatku suruh semaya. Nabi Musa ya ba'ana, Muhammad, umatmu tak Allah, inna ummataka la tutiqu dhalik, sesungguhnya umatmu ni kalau 50 waktu Allah la tutiqu dhalik, tak Allah klik pergi cari Allah Ta'ala semula. Fa khaffif ataupun fas'al at-takhfif, minta kurang dengan Allah Ta'ala lah. Naik Nabi, juruh Nabi kita juruh. Satunya juruh, duanya Nabi saya kepada kita. Takut nak kecing nak mani tak ada sebab semaya 50 waktu. Turun naiknya minta kurang dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurang berapa waktu? 5. Turun mari tinggal 45 lagi. Musa tanya katanya tinggal berapa? 45. Allah klik minta mula. Klik pula duk main nak turun. Akhir sekali tinggalnya 5 waktu. Nabi Musa tanya katanya tinggal berapa? 5 waktu dah. Hai tarik lagi tu, klik gini tak kurang lagi. Nabi ayat katanya tak serah, aku malu kepada Allah Ta'ala. Tunya tinggal 5 waktu kita semaya hari ni. Tapi pahala kita semaya 5 waktu sama dengan kita semaya 50 waktu. Kerana satu semaya sama dengan 10 Allah Ta'ala nak gana dianya, bahkan sampai kepada 700, dan juga Allah Ta'ala nak gana lagi. Kalau naik tadi itu, kalau naik belum nak jumpa Allah Ta'ala, jumpa Nabi Musa, dekat dengan Nabi Musa, salam dalam langit pintu yang ke berapa, yang kena tu. Sudah becek nak naik langit yang ke-7 nak jumpa Nabi Ibrahim juga. Bawa nak naik langit yang 7, Nabi Musa tiap apa? Orang tanya katanya, ma yubki, tiap apa hi Musa? Seorang malaikat tanya. Jumpa dengan Nabi Muhammad kita sudah tiap.
Musa royak katanya, aku tiak ni bukan sebab apa. Tiaknya li anna ghulaman, seorang budak. Pia budak yang maksudnya Muhammad, Nabi kita tu budak. Kerana banding dengan Nabi Musa tu, Muhammad budak. Nabi yang ke-25. Seorang budak yang Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi kepada umat dia, tapi umat dia boleh masuk syurga ramai lebih daripada umat aku. Dengan sebab itulah aku tiak umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga ramai. Pia umat Nabi Muhammad pia Pak tak tahu tak pia? Mata ite-ite buat tu dah. Pak itu ni lah umat Nabi Muhammad ni. Jadi Pak itu ni soalan saya tanya katanya, kau masuk kita duduk dalam perut dulu. Pak itu duduk dalam perut dulu. Kau masuk sebulan mula-mula, 2 bulan mula-mula, tak ada nyawa lagi Pak ni. Dalam hadis Nabi katanya cukup 120 hari. Cukup 120 hari ataupun sama dengan 4 bulan Allah Ta'ala hantarnya malaikat mari. Jadi 30 hari, apa dia 40 hari mula-mula, 40 hari mula-mula nutfah air mani. Kita asal daripada air mani. Kena air mani lah. 40 hari mula-mula duduk dalam keadaan air mani. Selepas daripada air mani masuk 40 hari yang kedua, iaitu hari yang ke-41 sampainya hari yang ke-80. Daripada air mani patanakan dianya jadi stok darah, kon ลือด. Jadinya kon ลือด. Dalam hadis tu Nabi sebut kalau mana nutfah air mani, mudrah stok darah. Bukan mudrah sekarang. Mudrah tu iaitu ala wa inna fil jasadi mudrah. Mudrah tu stok daging dah, stok darah. 40 hari jadi stok darah Pak Ita. Jadi darah dulu belum ada orang ni. Selepas daripada 40 hari yang kedua masuk 40 hari yang ketiga, 81 sampai kepada hari yang ke-120 mudrah jadi stok daging. Mula nak jadi stok daging, patanakan jadi pentur-pentur, jadi orang ni jadi budak seorang, jadi orang tu. Tapi jadi patanan jadi orang tu ada roh lagi, winyami lah yang tak ada. Cukup 120 hari Allah Ta'ala hantar malaikat mari. Malaikat buat apa? Satunya tiup roh masuk dalam kita yang ada nyawa, tiup roh. Yang keduanya catat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id. Umur kita dalam dunia ni umur banyak mana, hari itulah malaikat catat. Umur kita dalam dunia berapa tahun nak ada. Rezeki setiap orang nak boleh banyak mana, catat si ada. Habis itu tak sedap bimbang lah rezeki nak ada tak ada, tak sedap bobok, tak sedap deki orang. Kita tak akan nak mati melainkan kita dapat rezeki habis Allah Ta'ala catat kepada kita. Yang ketiganya catat amalan. Nak jujur kau tak jujur kita. Tapi yang nak royaknya, kau masa tu kot 120 hari tu kita royak ke tak kepada malaikat? Malaikat, kalau aku beranaknya kepada dunia masa depan tu, minta aku jadi umat Nabi Muhammad boleh ke tak? Tak usah jadi umat Nabi lain. Kita minta ke tak? Kita minta dalam perut. Siap dengar buat dia ni tak? Tak cerah, tak ingat ke tak kata ni. Kau minta ke tak minta? Minta ke tak minta ni? Tidak, kita tak minta. Kalaulah kita tak minta, siapa yang kita beranak hari ni besar pakai besar ni jadi umat Nabi Muhammad, pia yang kita Allah Ta'ala kita jadi Nabi, kita jadi umat Nabi Muhammad ni. Syukur lagi kepada Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana beranak jadi umat Nabi Muhammad. Kalau jadi orang Islam boleh masuk syurga insya-Allah Ta'ala. Ahli syurga 120 baris pada kiamat. Nabi sebut dalam satu hadis katanya, ahlul jannati 20 wa mi'atu saffin, nengrayi sibtau 120 baris ahli syurga pada hari kiamat. Fa kita tahu dak katanya umat Muhammad sahaja ni berapa baris? Daripada 120 baris ahli syurga, 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat Nabi Muhammad yang jadi ahli syurga. 80 baris tu fa kita sahaja umat
Manakalanya 40 baris lagi nya ambil pergi bagi kota Nabi Nuh apa orang, Nabi Musa apa orang, Nabi Ibrahim apa orang, Nabi Isa apa orang, Nabi tu Nabi ni apa orang. Tapi Nabi Muhammad sahaja 80 baris dah boleh jadi ahli syurga. Tapi kita bimbang kalau lah klik hari akhirat 80 baris tak ada nama kita. Tiap tak? Tiap buat kita ni lah. Ni baik-baik tu kena berjuruh, kena ngaji Quran, kena ngaji agama supaya nak hidup nama kitanya dalam 80 baris tu. Tak belaklah Nabi Musa tiap tadi tu. 80 baris tu umat Nabi Muhammad dah. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Ini surah Fatihah kelebihan hadiahnya cahaya. Nah, cahaya kadang-kadangnya saya yakin katanya surah lain kalau kita Allah Ta'ala takwi peluang kita faham surah lain, faham surah Fatihah saya faham sudahnya, fahamnya 3 wi ada cukup surah Fatihah so cukup 3. Satunya baca betul molek surah Fatihah ngaji tajwid ke betul belakang saat ni tu nampak tu ya, boleh ada email belakang dah tu. Yang keduanya faham makna dia, faham makna dia ni main ngaji tu nak faham. Yang ketiganya faham sudahnya kita ambil surah Fatihah pergi pakai dalam hidup kita. Kalaulah kita ada surah Fatihah ada 3 perkara tu, baca boleh, faham makna dan juga beramal hidup dengan dia, mati gih saya yakin kita boleh jadi ahli syurga dah. Kerana surah Fatihah tadi Nabi panggil apa? Nur. Apa nur? Cahaya. Cahaya dalam dunia ni, cahaya kita nak bawa kepada hari akhirat masuk syurga Allah Ta'ala. Isi nak yang kata cahaya sungguh surah ni nanti kita ngaji lah. Ihdinas siratal mustaqim, cahaya dah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, cahaya dah tu. Kalau lah kita tak faham surah Fatihah, kita tahu buka betul lah. Kita ni apabila buka Quran hari ni, buka Quran surah apa kita jumpa mula-mula? Surah apa? Surah Fatihah. Tu Fatihah pelawak, arai pelawak. Nah, surah ti thamna ti ปิด Al-Quran, buka Quran. Sebelum daripada kita nak jumpanya surah Baqarah, surah 113 surah lagi, surah Baqarah, surah Ala Imran, surah An-Nisa, sehingganya kepada surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas 114 tu surah Fatihah mula-mula sekali, awal sekali surah Fatihah. Belum daripada kita nak baca surah gapa-gapa dalam semaya, kita baca surah Fatihah dulu. Sama juga Al-Fatihah, ni nama yang pertama. Yang kedua ada juganya panggil Fatihatul Kitab. Waktu baik alif lam tadi Al-Fatihah, hak ni waktu baik alif lam Fatihah Al-Kitab, buka kitab. Surah yang buka kitab iaitu surah Fatihah tu lah. Dekat-dekat makna dengan tadi ya. Fatihah saja dengan Fatihatul Kitab makna tu lah. Ingatlah tu. 2 orang lah. Saya nak bilang minggu depan nak tanya. Kena sok ngaji lah. Yang ketiganya Al-Quranul Azim. Al-Quran, Quran Al-Azim, yang agung besar. Surah Fatihah satu surah ni seolah katanya Quran yang Quran sebuah dah yang besar. Nah, kerana apa? Ni Nabi tak nama nah, bukan saya ambil diri ni, ambil mana-mana tak nama dak. Nabi tak nama panggil sendiri dalam hadis kita baca tadi. Nah, kerana dalam surah ni, surah Fatihah sahaja, dalam surah Fatihah sahaja ni ada setiap ilmu tauhid ada dalam surah Fatihah. Akhlak, ilmu akhlak ada dalam surah Fatihah. Akhlak mariyat ada dalam surah Fatihah. Ilmu yang nak tunjuk ajar kita ibadat, akidah pegangan, akhlak fanga PE maraya, ibadat nak buat ibadat kepada Allah, ilmu yang sangkut tunjuk ajar kepada kita ibadat ada dalam surah ni, ajar kita ibadat. Ilmu apa dia lagi? Ilmu apa dia? Ilmu sangkom ada juganya dalam surah ni.ความรู้ sangkom. Ilmu apa dia lagi?
Nah, ilmu apa dia lagi? Ilmu kan meang ada juganya dalam surah ni. Ilmu sukhภาพ kesihatan badan ada dalam surah ni. Mana ustaz? Mari minggu depan lah ngaji tahu lah, jangan lari minggu depan lah. Nah, jangan butuh nah. Jangan nak ke jalan mana? Tak hari lain. jangan tak hari ngaji. Tu. Ada mengata ulama banyak katanya fa'ulumul Quran, semua ilmu-ilmu dah ada dalam ni lah. Ilmu tauhid, ilmu gapo yang Allah Taala suruh, ilmu yang Allah Taala larang, ilmu yang sakut dengan cerita-cerita Nabi, al-qisas, cerita-cerita Nabi dulu ada dalam surah ni. Ada belaka. Habis tu surah Fatihah ni hebat besar. Hebat dan juga besar. Yang ke berapa dah tu? Yang ke berapa dah? Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Al-Quranul Azim. Yang keempatnya Sab'ul Mathani. As-sab'u sin, alif lam, sin, ba, ain. As-sab'u mana kata 7. Wahid, ithnin, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a. Sab'a mana kata 7 bahasa Arab. Al-Mathani. Al-Mathani alif lam mim tha, apa dah tha, alif, ni tu nun dengan ya. Al-Mathani makna katanya surah yang diulai bacanya setiap rakaat yang kita semaya. Setiap rakaat kena baca. Mathani makna tu ulai baca sama, baca. Kali yang kedua baca. Nah, apa? Kerana setiap rakaat kita kena baca dalam semaya. Nah, kita kena baca. Yang keempat betul tak? 4 kan? 5 lah. Fatihah, Fatihatul Kitab, Al-Quranul Azim dan juga As-Sab'ul Masani. Yang kelimanya Nurun Azim ataupun nur saja boleh, nur cahaya. Mek mana ambil malaikat mai cari Nabi tadi lah kaya katanya abashir binurain, beri berita baik Muhammad mung dapat 2 cahaya. Satu cahayanya suratul Fatihah. Surah Fatihah tu yang kelima. Yang kenanya banyak tak ingat ni ustaz minggu depan hari ni. Yang kenanya ambilnya boleh. Nah, bolehnya satu lagi iaitu Ummul Quran. Ummu ni makna kata ibu. Al-Quran ibu kepada Quran. Ibu Quran tak ada suratul Fatihah. Ni pada hari ni boleh nah. Boleh tak nah? Mau W10 ya ada banyak lagi ni. Kalau W10 aku tak ingat pula dah. Nah, hatunya nama-nama suratul Fatihah. Dan juga tujuannya Allah Subhanahu wa taala turun Quran, kita tahu ya adanya Quran 114 surah. Sebuah ni 114 surah. Surah yang kita pilih nak ngaji di sininya surah Fatihah sebagai surah yang pertama nak ngaji faham. Kalau Allah Taala wiris kita mah kita akan baca surah lain pula. Surah Al-Duha, surah panak-panak ikut belakang pula tu hari tu baca pakai semua tu. Surah Qadar tu. Itu masa lepas pula. Cumanya Allah Taala turun Quran. Allah Taala turun Quran. Cukup ke tak kita mikro tak lemari, tak di atas tekad. Dan juga apabila kita rasa katanya nak siung Quran hari ni, ambil Quran mari siung kucuk, cup sekali Quran. Sudah kucuk tu tak semua lagi. Baca dak. Ngaji faham dak. Apabila tak faham nak beramal baik mana? Cukup ke tak sekadar tu kucuk saja. Siung-siung bercakap beli Quran secompu senang orang, secompu. Beli Quran. Nah, nak yang katanya nak tunjuk kata Quran dia comel ni. Nah, comel tak? Hari ni Quran ada sidang, ada silang, ada sifat, ada sejak, ada banyak warna sungguh Quran. Ada gapo tak salah. Tapi adakah cukupnya kita tengok Quran kita nyangok? Quran kita nyangok weh, kucuk sekali cup tu baik lagi. Ambil berkat sekadar tu cukup tak? Jawab katanya tak cukup. Kerana Allah Subhanahu wa taala waktu Quran sebuah ni Allah Taala sebut dalam Quran katanya, "Hey Muhammad, wa anzalna ilaika dzikra," dan juga kami turunnya kepada engkau wahai Muhammad akan az-zikra. Zikra ni nama salah satu nama Quran. Quran ni ada banyak nama juga. Surah Fatihah tadi
Al-Quran, Al-Zikru, Al-Furqan, Al-Kitab, nama Quran. Ha tu kita baca mula. Nama betul ngepek ustaz pula. Gapo lah ustaz tamu lama ni. Allah Taala turun Quran kepada Nabi, "Hey Muhammad, aku turun Quran kepadamu. Nah, kitabun anzalnahu ilaika." Satu kitab yang kami turun kepadamu, hey Muhammad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang ada berkat. Quran ni ada berkat nah. Tapi saya rasa katanya cuk saja, siung saja ni tak cukup nak dapat berkat. Kalau siung abang boleh pahala. Siung isteri boleh pahala. Siung dak ni hari ni, borak dak tepi hari ni. Kena borak tu dah. Mubarakun, tapi nak dapat berkat daripada Quran, Allah Taala royak ayat ni. Liyadabbaru ayatih. Kita kena tadabbur ayat, kena faham ayat. Nak dapat berkat daripada Quran, kena ngaji we boleh baca. Yang keduanya ngaji we faham tadabbur isi Allah Taala nak royak gapo kepada kita. Yang ketiganya ambil pergi pakai dalam hidup. Baru kita nak dapat barakah dalam hidup kita. Orang mari tanya Nabi, kata Aisyah, Nabi ni akhlak dia baik mana? Akhlak fangape dia? Aisyah yang katanya kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi akhlak Quran. Quran hajar akhlak baik mana? Nabi akhlak baik tu. Quran hajar suruh kecek molek, Nabi kecek molek. Quran hajarnya suruh buat baik kepada keluarga, Nabi buat baik kepada keluarga. Quran hajar apa lagi nya? Hajar jangan bekang dengan orang, jangan ngepek, jangan apanya apa dia kasar dengan orang. Nabi tak biasa kasar dengan orang. Akhlak Nabi. Habis tu kita nak barakahnya ngaji, ambil pergi bakar Al-Quran. Tukar. Mai ngari tafsir di Masjid Darul Jadidi ni klik gi daripada tak biasa ngepek bawa marah ke? Marah ngepek ku abeh hokmo. Tapi hari tu kacak dia lembut. Abeh pelik. Rano ni tak ngepek hari ni. Oh, ngaji tafsir di masjid. Allahu Akbar. Ning barakah. Boleh tak tu? Boleh nah. Ni Quran. Quran dalam dunia ni wi barakah kepada kita insya-Allah. Ngaji. Jangan takut nak ngaji Quran. Akhirat nanti Quran wi syafaah kepada kita. Tolong kita wi boleh masuk syurga pada hari kiamat. Quran hari ni tak boleh kecek. Kalau boleh kecek hari ni, duk mai kucuk-kucuk nak hari baca tak buka sikit habuk, kena ngepek di Quran lama dah. Faham tak? Hei mak ya, apa tak baca aku sikit habuk ni, kucuk saja ni, baca aku atik. Kalau Quran boleh ngepek dalam dunia ni, tapi tak boleh ngepek, wujud dah. Tapi hari akhirat Quran boleh kecek. Quran tengoknya mak ya ni, Allah tafsir ngaji tak tinggal, baca tak tinggal, beramal tak tinggal Quran. Quran royak kepada Allah Taala katanya, Rabbi mana'tuhun nauma, aku ni seka lari halal buat dia nya hamba aku seorang ni dunia lu tak tidur buat dia apa dia baca aku ni fasyafi'ni fihi, boleh ke dak aku wi syafaat kepada dia hari ni. Quran kecek minta izin dengan Allah Taala nak wi syafaat kepada kita. Tengok muka kita, muka kita berbelah hari kiamat. Quran tolong kita boleh masuk syurga pada hari kiamat. Ini tujuan kita niat main ngajinya. Kita nak baca Quran boleh, kita nak faham Quran khatama, kerana ni hak ni kuma ciwit Allah Taala hantar kita, pak kita cari ciwit bab naik, bab mana tak faham kuma, apa kita kena ngaji. Kena ngaji dan juga pakar, dan juga kita nak wi Quran tolong kita pada hari kiamat. Tolong kita, suami kita, anak cucu kita boleh masuk syurga sebab Quran pada hari kiamat Boleh dah? Boleh insya-Allah taala. Ada soalan ke apa akhir? Nak tanya ke? Kalau tak ada, makna kata faham belakang dah ajar hari ni tu, suggest lebih tu. Kalau faham belakang, makna kata tanya boleh jawab. Ada kamu nak tanya tak? Kalau tanya, cuk. Makna katanya lut kedi dia panggil. Tak ada dah. Okey, maaf silap salah gapanya pada hari ni. Bahasa pakai kasar. Mana tak tahu. Pakai kasar kacik derah sikit dah. Ada gapo insya-Allah. Silap salah dan juga kebaikan itu daripada Allah Ta'ala. Maka minta Allah Ta'ala perhimpunan ruang tu kita pada hari ini adalah majlis yang penuh dengan rahmat daripada Allah. Dan juga kita becek selesainya selepas pada ini klik di rumah masing-masing ni, Allah Ta'ala keampunan kepada kita. Allah Ta'ala lop lang bab apung dosanya kepada kita. Dan juga berdoa Allah Ta'ala jemput lagi
Nah, selepas pada ini insya-Allah taala. Fa nas'alullah al-karim, kita berdoa akhirnya, fa nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yarzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا جزاء.